Johor baru je rekodkan hampir 91 bilion ringgit Malaysia pelaburan. Tapi yang lagi menarik, kerajaan Johor kata angka sebenar bakal diumumkan tak lama lagi. Dan dia lagi besar daripada itu. Dan persoalan dia sekarang, apa sebenarnya projek besar yang tengah berlaku antara Johor dan Singapura ni? Dan kenapa ramai kata JSSEZ ni sebenarnya boleh ubah ekonomi Johor untuk 10 ke 20 tahun akan datang. Baru-baru ni kerajaan Johor bincang secara serius tentang satu projek besar. Nama dia adalah Johor Singapore Special Economic Zone ataupun JSSEZ. Konsep dia simple, Johor dan Singapura nak bina satu zon ekonomi khas yang saling melengkapi antara dua negara. Kenapa benda ni penting? Sebab Singapura ada dua benda yang sangat kuat. Pertama, modal dan pelabur global, dan kedua, syarikat multinasional. Tapi Singapura ada satu masalah besar. Tanah mereka ni sangat terhad dan kos terlalu mahal. Jadi banyak syarikat sebenarnya nak expand tapi tak mampu nak buat operasi besar di Singapura. Dan di sinilah Johor masuk sebagai rakan strategik, tanah lebih luas, kos operasi yang lebih rendah, tenaga kerja yang lebih ramai. Sebab itulah bila projek JSSEZ ini mula digerakkan, Johor dah berjaya tarik 91 bilion ringgit Malaysia pelaburan setakat September tahun 2025. Dan menurut kerajaan Johor, angka sebenar yang bakal diumumkan nanti mungkin jauh lebih besar. Yang lagi penting adalah tak lama lagi Menteri Ekonomi akan umumkan master plan JSSEZ ni. Dan dalam plan itu dijangka akan ada beberapa perkara besar. Antaranya ialah insentif pelaburan, pembangunan industri dan integrasi rantaian bekalan antara Johor dan Singapura. Kalau semua ini berjalan seperti yang dirancang, kesan dia bukan sekadar kepada pelabur tapi juga kepada rakyat Johor sendiri. Contohnya aku boleh bagi lebih banyak peluang pekerjaan, lebih banyak syarikat global buka operasi di Johor dan peluang untuk syarikat tempatan masuk dalam rantaian bekalan antarabangsa. Maknanya syarikat-syarikat kecil tempatan pun boleh jadi vendor kepada syarikat global. Ini sebenarnya model ekonomi yang sama yang pernah berlaku di kawasan seperti Shenzhen di China ataupun Iskandar Malaysia dulu. Cuma bezanya kali ini, projek ni cuba gabungkan kekuatan Johor dan Singapura sekaligus. Jadi sekarang semua mata tertumpu kepada satu perkara, Master Plan JSSEZ yang bakal diumumkan nanti. Kalau plan ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, Johor mungkin boleh jadi hub ekonomi baru di Asia Tenggara. Tapi kalau pelaksanaan dia lambat atau tak konsisten, projek sebesar mana pun boleh jadi sekadar announcement saja. Persoalan dia sekarang, JSSEZ ni betul-betul game changer untuk Johor atau sekadar satu lagi projek mega yang nampak besar atas kertas. Sama-sama kita nantikan, tapi aku percaya di bawah Menteri Besar Johor, Dato' Onn Hafiz Ghazi, benda ni boleh berlaku dengan baik, insya-Allah.